Jom. Bumbung sebelah sana. Kat parking tu bumbung. Jadi sini 800, dekat luar ni 200. Dan dia ni boleh melimpah buat masa ni lah. Dia ni lebih kepada konsep pengudaraan semua jadi. Di mana atas ini semua. So, kita nampak masjid ni merupakan salah satu masjid Cina yang ketiga dalam Malaysia lah. Komplit dalam tahun 2000 kira sebagai masjid terapung lah. Tapi kita ni masjid Cina sekarang, Mutaksir dan Mutaksir. Ini masjid tepi laut kan? Tak, batas laut. Oh, macam Penang. Ada air pasang dia di Terengganu. Masjid terapung. Nanti dia boleh masuk ke biar kapal. Nanti kita boleh tengok. Assalamualaikum. Hari ini kami menerima kunjungan Brother Firdaus Ang, Pengerusi Makmah Kulim ke Masjid Cina Negeri Melaka. Ini merupakan kali pertama beliau hadir ziarah masjid ini. Waalaikumsalam, Sis Karen. Terima kasih kerana sudi membawa kami datang kunjung ziarah Masjid Cina Melaka. Ini adalah kali pertama saya dan keluarga hadir ke Masjid Cina Melaka ini. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Kita sampai ke pantai kita akan jalan ke Pantai Putri. Pokok dulu banyak. Pokok ni ditambak Putri. Nama ditukar Pantai Putri. Nama asal ialah Pantai Kundo. Pantai Kundo. Dia dekat dengan Pantai Negeri dan sana banyak kawasan-kawasan camping. Atas bukit. Dia kena macam satu banglo. You boleh sewa untuk camping. Bebek tengok seberang. Tengok kiri kanan. Ya. Tengok kiri kanan. Alright. Dua ada orang. Kita akan masuk dalam ke sini. Wah. Kalau tak ada orang sini ni bukan. Was hang mahu all this you can snap. Balik ke baca. So from here. Ledang. Yeah. Dua di penghujung usia. Dan kalau kita lihat besar macam. Tapi kalau kita tanya orang-orang di sini, macam saya cakap lah, benda ni kita tak tahu dah mana sebab pada zaman dahulu, nampak batu-batu tu tidak tulis nama, kita nak bagi nama. Dan memang orang dulu tak nak bernama. Lama, dia lama. Yang macam kata-kata tu memang ada tu. Memang ada. Tapi tak ada nama. Tapi kita tak tahu. Hutan mungkin sini juga. Tak. Tak mungkin. Mungkin. Tak mungkin. Kan? Baik-baik. Hati-hati. Sekarang kita berada di Masjid Mentera. Saya nak tunjukkan tempat ni, masjid ni ada pagoda dan juga tempat ambil wuduk dia adalah kolam.
Baik. Masjid Tengkera ni kalau kita nampak ada pagoda. Dia berbentuk seni bina Cina, dan masjid ni ada kolam. Tempat wuduk dia adalah kolam. Macam yang kita nampak sekarang. Dan tak semua masjid di Melaka ada kolam. Yang ada ialah Masjid Tengkera, Masjid Kampung Ulu. Dan ada juga yang datang untuk ambil air daripada kolam ni. Jadi apa yang saya nak nampak sini, signifikannya masjid ni ialah dia mempunyai pagoda dan dia mempunyai kolam. Begitu juga dengan Masjid Kampung Ulu, dia mempunyai kolam dan dia juga mempunyai pagoda. Dan begitu juga dengan Masjid Kampung Keling. Yang tadi kita lalu, Masjid Tanjung Keling pun dia ada pagoda. Dan Masjid Cina Melaka juga ada pagoda. Hanya Masjid Cina dia tak ada kolam. Assalamualaikum. Untuk makluman Brother Firdaus Ang, Masjid Tengkera ni telah didaftarkan sebagai warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005 oleh Jabatan Warisan Negara. Masjid ini mempunyai signifikasinya sendiri. Kalau kita lihat, batu-batu yang ini semua adalah batu asli yang ada gambar bunga. Dan setiap yang ada di sini kalau kita nampak ni semua asli. Lembut, licin. Dan memang masjid ni telah berusia hampir 100 tahun. Assalamualaikum, Brother Firdaus dan Puan. Ini adalah makam Sultan Husin. Sultan Husin ni juga dikenali dengan gelaran Tengkulung ataupun Sulung dan Tengku Embung. Baginda adalah putera sulung kepada Sultan Mahmud yang ketiga. Tahun 1761 sampai 1812, dan Empayar Johor yang meliputi tanah besar Johor, Pahang, Singapura, Linggar, Riau, Karimun dan lain-lain kepulauan lah. Tapi Tengkulung ni berada di Pahang dan konspirasi istana menyingkir Tengkulung sebagai pengganti dan memilih adiknya sebagai Sultan Empayar Johor. Tengkulung yang datang ke Riau untuk menuntut haknya tidak berdaya buat apa-apa dan sekarang pergerakannya dikawal rapi, dan Sir Stamford Raffles yang ingin memiliki Singapura bagi syarikat India Timur Inggeris mengambil kesempatan situasi kerajaan dekat Johor pada ketika itu, bertindak membawa Tengkulung daripada Riau ke Singapura dan menambahkannya sebagai Sultan Johor Singapura dengan gelaran Sultan Husin Shah. Sekaligus dia memecahkan Empayar Johor dengan pulau-pulau hak Johor jatuh ke tangan Belanda dan tanah besar Johor kepada Temenggung. Akhirnya Singapura dimiliki oleh Inggeris pada tahun 1824 dengan bayaran tunai sebanyak 33,200 dolar lah. Dan bayaran bulanan 1,300 kepada Sultan Husin, dan baginda telah mendiami di Singapura sehingga tahun 1824. Dan tahun 1834 Sultan Husin berpindah ke Melaka dengan keluarganya, dan pada awalnya baginda bersemayam dekat Bandar Hilir. Kemudian baginda pindah ke kampung Belanda dengan menyewa sebuah rumah di jalan, sekarang tu Jalan Tun Tan Seng Lock dah, the Heron Street lah. Dan pada bulan Disember 1835 Sultan Husin mangkat dan disemadikan di sini dengan penghormatan yang layak sebagai seorang sultan. Maksudnya selepas tahun 1824 ke tahun 1835, selang beberapa belas tahun aja lah. Inilah Sultan yang terakhir ya. Sultan yang terakhir, dan makamnya bersebelahan dengan Masjid Tengkera. Dan memang ramai juga pengunjung yang hadir. Tapi ramai juga yang tak tahu. Saya kebetulan pada tahun 1977 saya dah tahu di Sekolah Rendah Perempuan Methodist. Jadi setiap kali saya berjalan ke bus stop kat depan ni, saya akan lalu kat sini dan saya tahu ini adalah makam Sultan Husin. Sultan Singapura.
Assalamualaikum. Brother Firdaus A, pengurusi Makmah Kulim bersama isteri telah datang menziarahi Masjid Kampung Ulu yang merupakan masjid yang tertua di Melaka. Di masjid ini juga sama seperti Masjid Pengkira, dia mempunyai tempat duduk yang terpulang. Kita berada di ruang solat ketika ini. Terima kasih.